Okay, kereta Azhar nak masuk 3 tahun dah. Okay, kita tengok dia punya wiper Saya letak air. Nampak tak ni? Wiper dia dah tak berapa elok dah. Nak masuk 3 tahun dah, wiper ni tak pernah tukar lagi. Okay, jom saya tunjukkan cara macam mana nak tukar wiper yang lebih baik daripada wiper ni. Yelah, sebab wiper dah rosak, kita nak tukar wiper yang hybrid pula. Jom. Okay, ni wiper yang saya baru beli. Ditulis kat sini DS8000. Kemudian dia ada tulis kat sini hybrid wiper. Saya tak pasti hybrid tu apa. Ada 2 saiz, 16 untuk yang kecil ni dan 24 untuk yang besar. Itulah. Okay, kita buka dulu yang ni. Okay, cara nak buka dia mudah je. Mula-mula sekali kita angkat dulu. Okay, angkat wiper tu. Kita zoom. Okay, cara dan mudahnya, okay, ni ada besi wiper tu. Okay, lepas kita naikkan, kita cabut yang ni. Kita buka penutup dia. Okay, kemudian tolakkan dia ni, tolak tekan ke atas. Macam tu. Kemudian bengkokkan dan cabut. Macam tu. Kemudian kita ambil yang baru punya. Okay, belah kanan ni saiz yang kecil, jadi kita gantikan dengan kecil lah. Saya buka tu. Okay, ni yang baru punya. Okay, ni tanggalkan dia punya pembalut ni. Okay, cara yang sama juga. Buka penutup ni. Kemudian masukkan dia. Masukkan. Tarik. Kemudian tutup. Okay, siap satu. Okay, mudah je kan. Kita pergi next punya. Okay, kita pergi ni pula. Sama juga proses dia, prosedur dia. Angkat dulu. Angkat ni hati-hati. So, kita tak nak bagi dia terjatuh kat sini kan. Kalau lagi-lagi lepas kita buka ni kena hati-hati. Sebab kalau dia tetap kat sini, takut pecah cermin. Okay, kita zoom. Okay, cara yang sama juga. Ni. Kita congkir ni. Kemudian lepas congkir ni, tolak dia ke atas, bengkokkan dan cabut. Okay, ni hati-hati jangan sampai dia pop. Takut pecah. Okay, ni yang lama. Jadi kita ambil yang baru. Sama juga prosedur dia. Cabut dia punya pembalut bawah tu. Kemudian naikkan dia punya ni. Okay, lelaki perempuan semua boleh buat. Sengatkan, cucuk, pusing dan tarik. Tu klip. Okay, alhamdulillah settle. Okay, jom kita cuba wiper ni lepas kita ganti. Okay, kita bagi air dulu. Okay, boleh tengok tak? Nampak tak dia punya ni? Nampak tak clear tu? Tengok tu? Dia tak ada garis-garis macam tadi kan? Ni jenama ni dipanggil hybrid wiper. Memang saya sangat recommend lah korang beli benda ni. InsyaAllah dia lebih tahan lama. Tapi tak pastilah berapa lama tahan. Tapi insyaAllah tahan lama lah. Okay, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share. Semoga lebih banyak lagi video bermanfaat yang boleh saya hasilkan. Assalamualaikum.